siapa hari ini? Okey, so hari ni Lisa ada customer ni dia special sikit. Sebab apa? Dia punya pekerjaan ni jarang-jarang Lisa dapat. Nak tahu apa? Shh. Okay, Kak kerja sebagai apa? Lecturer. Lecturer. Okay, so lecturer kat pinjam duit ni untuk apa? Buat deposit rumah. Deposit rumah lah. Okay, so kakak ni pinjam 12K lah tadi. Mengikut dokumen semua dah dulu 12K, betul? Betul. Okay, so kakak pun setuju 12K. So, kita kira lah untuk kakak lecturer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni 10K. Ni kakak boleh kira lah. So, 2. So, ni 2K lah. 12K kat lah. Okay, so semua tadi yang Nisa explain cara bayaran semua kau faham kan lah? Faham? Faham. Okay, faham. so tu saja kak. Simple, mudah saja. Okay, so hampa mungkin urgent nak pakai duit, hampa boleh tekan back biru ataupun link kat bio. Nanti Isa akan contact hampa.